Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Saya mendengar dengan teliti apa yang telah dinyatakan oleh Yang Berhormat tentang sektor pendidikan ini. Saya ingin bertanya kepada Yang Berhormat, sepanjang belanjawan daripada bukan hanya tahun ini, tadi ada rancangan untuk sekolah-sekolah, ini saya bangkitkan dalam perbahasan masa musim perbahasan baru-baru ini, dan tahun lalu 50 bilion lebih, saya ingat. Tahun ini 60 bilion sektor pendidikan. Semenjak kerajaan pemerintah negeri yang ada pada hari ini, hampir 5 tahun, berapakah jumlah peruntukan yang telah kerajaan negeri perolehi daripada kerajaan pusat? Contohnya pada tahun yang lalu 50 bilion. It goes into, dengan izin, to the places it is needed. Sektor pendidikan yang ada. Kadang-kadang kita dapati semuanya di Semenanjung. Ya, sama ada rancangan konkret daripada kerajaan negeri untuk membolehkan peruntukan yang begitu besar. Ya, tentang untuk meningkatkan bukan hanya sekolah berpapan, tenaga guru yang ada, kemudahan sekolah-sekolah yang kadang-kadang saya bangkitkan juga di Parlimen, tandas ada tapi air tidak ada. Macam mana mereka gunakan tandas itu? Ya, saya pergi Banggi, air kena dibeli daripada pihak-pihak tertentu. Dan saya tadi Yang Berhormat nyatakan juga, yang kedua berhubung kait dengan peluang melatih anak-anak muda. Adakah pihak kerajaan mempunyai rancangan jobs matching? Ya, industri yang memerlukan tenaga buruh yang ada. Bukan kita bergantung dengan contohnya pelabur dari Korea, Kibing kah, daripada China kah, mereka perlukan technician yang ada. Adakah rancangan pihak kerajaan negeri untuk memastikan supaya keperluan industri, sama ada sektor pelancongan, hospitality yang ada, sama ada industri otomotif yang ada, ya, yang lain-lain yang ada untuk menjadi tarikan bukan hanya anak ini mempunyai kemahiran, tapi akhirnya bila mereka keluar daripada institusi ini mempunyai peluang pekerjaan. Sudah ada tied up. Contohnya bank. Saya masih ingat dahulu masa saya di sana, bawa pergi London, Maybank, all the public bank, untuk supaya you need accountant, you need a CPA, supaya pastikan besok keluar daripada London School of Economics, anak-anak kita sudah ada tempat mereka. Yang ketiga, saya ingin bertanya kepada Yang Berhormat tentang rancangan pihak kerajaan pada hari ini untuk mengatasi masalah, saya sebutkan tadi, keperluan anak-anak kita, khususnya dalam bidang sektor pendidikan yang ada dari segi prestasi. Ya, sama ada SPM, sama ada sekolah menengah, dan satu juga, adakah pihak kerajaan merancang untuk mewujudkan universiti? Ya, bukan hanya semuanya universiti di Sarawak ada, di Semenanjung ada. Ya, saya telah cadangkan supaya satu universiti berhubung kait dengan sektor agriculture di Pantai Timur, sama ada di Tawau ataupun di Ladaktu. Terima kasih banyak.